Okey, jom kita lihat apa sebenarnya kerja guru di sebalik pintu bilik darjah. Kita selalu nampak cikgu mengajar kan? Tapi sebenarnya, apa lagi kerja mereka? Tugas-tugas pentadbiran inilah yang jadi tulang belakang untuk pastikan sekolah berjalan lancar. Kerja pentadbiran guru ni ada 3 tunjang utama. Jom kita tengok satu-satu. Tunjang pertama, kurikulum. Fikirkan mereka ni macam arkitek akademik sekolah. Tugas utama mereka simple, pastikan semua hal akademik sekolah berjalan lancar. Ini termasuklah kerja-kerja macam uruskan surat menyurat, minit mesyuarat dan siapkan laporan akademik. Mereka juga ketuai panitia subjek, agihkan sukatan pelajaran sampailah ke soalan peperiksaan. Okey, beralih ke tunjang kedua, hal ehwal murid atau HEM. Di sini, mereka jaga kebajikan pelajar. Fokus utama HEM, merancang program untuk kebajikan, disiplin dan kesihatan murid-murid. Kerja-kerja pentadbiran HEM ni termasuklah uruskan mesyuarat dan pastikan maklumat murid sentiasa up to date. Bab kesihatan pun bawah mereka, dari bilik rawatan, program pergigian hinggalah suntikan imunisasi. Dan yang terakhir, tunjang ketiga, co-curriculum. Mereka lah juara pembangunan sahsia pelajar. Peranan mereka, merancang dan melaporkan semua aktiviti luar darjah untuk pembangunan murid. Mereka yang rancang takwim tahunan, selaraskan program dan berhubung dengan pihak luar. Pengurusan rekod pun penting, dari data murid, borang kebenaran sampailah ke laporan tahunan. Jadi, macam mana ketiga-tiga peranan ni bergabung untuk bagi gambaran penuh tugas seorang guru? Jadual ni tunjukkan, walaupun fokus setiap peranan tu lain, matlamatnya tetap satu. Jadi ketiga-tiga tunjang inilah elemen asas sumbangan seorang guru di sekolah. Bila dah nampak betapa luasnya skop kerja mereka, apa agaknya cara terbaik kita boleh bantu?